Assalamualaikum kak. Nasi kabur ada lagi kak? Ada. Boleh kan nak satu Lauk apa yang ada tinggal kak? Tinggal lemak bakar je. Yang Lemak lain bakar. semua dah sold out, Dek. Boleh kak bagi yang lemak bakar ni. Ini resipi Kelantan ke Terengganu ni kak ni? Kelantan. Kelantan. Nasi biru Ada kan? versi tumis. Kabur tu ni. Kabur Tumis Ada tumis dia yang ni. Ni tumis Okey, dia. dah siap packing. Siap packing, siap. So kita bubur ni lah. Lemak. Ni satu set macam ni berapa ringgit kak? Satu set ni RM9. RM9. Ini ulam-ulam mana? Ada kacang botol. Botol. Kacang panjang, kacang botol. Ulam raja. Okay. Kantan. Bunga tampan. Dengan ni. Daun kesur. Daun kesur. Lepas tu limau suka. Limau ni nak bagi dia kick lagi lah rasa dia tu. Lepas tu ada Tolong masuk. Ini memang dah masuk dalam set dia kan? RM9 tu. betul. Ini bahan penting ada punya ikan ni kan? Kelapa dia lah. Kelapa ikan. Sambal kelapa ni. Okey, beres. Ni meniaga kita dekat Petronas, Semabuk Perdana. Oh, belah hala ke bandar kan? Hala Habis Kepada. buka setiap hari kak? Kita buka Isnin sampai Jumaat. Okey. Lepas tu Sabtu dengan Ahad tu kita terima catering. Kita berniaga bermula daripada pukul 7 pagi. Kita pagi sampai habis lah. Habis jualan. Okey kak, nasi kabur ni saya makan kan? Terima kasih.